Togunggak merupakan sejenis alat muzik tradisional dari Sabah yang sering dimainkan oleh masyarakat dusun di Kampung Mangkulat. Diperbuat daripada batang buluh, setiap togunggak menghasilkan nada berbeza bergantung kepada saiz dan ketebalannya. Permainan ini biasanya sering dimainkan di dalam majlis-majlis keramaian seperti majlis perkahwinan dan keamatan. Selain itu, togunggak juga dimainkan apabila keseorangan di kawasan hutan sebagai isyarat bahawa terdapat manusia berada di kawasan tersebut. Sebagai lambang kreativiti dan kebijaksanaan nenek moyang kita, togunggak hari ini terus dipelihara sebagai warisan budaya yang perlu dihargai dan diwariskan kepada generasi akan datang.